Assalamualaikum semua. Jadi seperti title yang diorang semua boleh baca ni, jadi hari ni gua nak buat satu video mengenai kes gua yang telah di-scam pada bulan lepas, iaitu bersamaan 9 hari bulan 9 2025. Jadi dah sebulan lah selepas gua kena scam tu kan. Disebabkan video ini ditujuankan untuk dipaparkan kepada umum, sebab ini bukan untuk peminat metal dan rock semata-mata, tapi umum lah pada semua orang rakyat Malaysia, supaya bolehlah dapat dia punya iktibar ataupun pengajaran ataupun juga panduan berkenaan skamer zaman sekarang ni lah yang semakin berleluasa di negara kita ni. Jadi disebabkan itu gua akan gunakan kata ganti diri saya lah, sebagai rasa respect pada penonton-penonton semua yang mungkin terdiri daripada berbagai-bagai lapisan masyarakat lah. Sebab nanti kalau kita gunakan gua ni, gua lu kan, orang cakap apa ni bahasa macam ni pun. Untuk pengetahuan anda-anda semua yang menonton, gua adalah Daing Hasri yang runkan channel YouTube channel Daing Hasri, di mana fokusnya adalah untuk music rock dan metal lah. Jadi sebab itulah bahasa menggunakan gua lu ni biasalah dekat dalam video sebegini kan. Tapi pasal video ni target kepada umum, jadi kita gunakan saya lah. Okay, alright. Jadi hari ni genap sebulan lah selepas saya telah kena scam di atas talian. Jadi ramai follower-follower saya di Facebook maupun di YouTube sendiri, dan bermacam-macam lagi medium, juga kawan-kawan yang di luar bertanyakan lah macam mana sebenarnya kes kena scam ni kan. Sebab jumlah yang kena scam saya tu agak besar. Mungkin tidak besar bagi ramai orang yang lain, tapi pada saya sendiri jumlah tu sangat besar lah. Sebab kerugian yang saya telah alami adalah 90% daripada simpanan saya. Okay, jadi untuk follower-follower semua yang mana yang telah membaca saya punya pengumuman dekat Facebook dan juga di YouTube, di mana saya dah beritahulah yang saya nak buat jualan koleksi-koleksi saya, CD dan kaset yang dekat dalam tu semua, sebab untuk menampung kehidupan saya lah selepas kena scam tu. Sebab 90% daripada simpanan saya gaib kan. Jadi sebab tu saya terpaksa jual koleksi-koleksi saya, dan Alhamdulillah sekarang saya dah berjaya dapat semulalah jumlah yang telah kerugian tu hasil daripada jualan-jualan tu semualah. Okey, jadi scam ini sebenarnya bukan berupa urusan jual beli. Ada follower saya yang bertanya dan sangka yang saya telah kena scam disebabkan urusan jual beli kaset dan CD, yang mana saya memang rancak lah buat sebelum ni kan, dan hingga sekarang lagi lah, di mana saya membeli kaset-kaset dan CD-CD lama daripada orang. Jadi ada yang salah faham, yang sangka saya kena scam benda macam tu. Bukan. Dia tak ada kaitan langsung dengan saya punya hobi, tak ada kaitan langsung dengan saya punya konten, semua tak ada. Ini adalah umum, umum, di mana semua orang pun boleh kena kalau kita tak berwaspada. Jadi cerita dia, saya kena scam di atas talian sebenarnya. Kalau ada yang anda semua pernah dengar scam di mana scammer menyamar sebagai pegawai AMLA, kan? AMLA, AMLA. Jadi itulah dia yang saya kena sebenarnya pada bulan lepas, bulan 9. Cumanya sebenarnya benda ni dia ambil masa juga. Dia bukan serta-merta dia call saya dan saya terus kehilangan duit. Bukan. Ada yang sangka macam tu, bukan sebab sekarang ni scammer memang dah macam-macam taktik ada. Ada yang taktik macam tu pun ada kan, di mana dia minta kita punya nombor akaun apa semua. Lepas tu tiba-tiba duit tu lesap kan. Ada yang kena macam tu kan. Ada juga yang mana dia tekan link apa semua, tiba-tiba duit dia lesap. Dia banyak sekarang metod-metod scammer ni. Dia sentiasa mencari jalan untuk dapatkan duit kita kan. Tak tahulah dia orang ni orang Islam ke apa ke, dia orang ni kan, sampai sanggup buat kerja macam ni kan. Atau mungkin dia orang ni dipaksa buat ke kan, wallahu alam lah. Tapi kita tak nak cerita dengan lebih lanjut tentang benda tu, sebab sekarang ni kita nak cerita tentang panduan-panduan dan juga tips-tips untuk mengelakkan diri kita daripada di scam. Jadi yang terbaru sekarang ni, scammer memang dia sentiasa up to date. Yang paling bahaya sekali sebab dia orang biasanya tahu apa yang berlaku pada kita. Jadi bila kita dapat panggilan tu ke apa kan,
kita boleh relate dengan apa yang berlaku dengan kita. Macam masa saya pergi buat report pada hari tu, kebetulan saya dengar ada 2 orang datang buat report pasal scammer juga, tapi berkenaan insurans. Jadi sekarang ni memang tengah rancak. Scammer dia menyamar jadi pegawai insurans, ejen insurans kan. Dia nak cuba dapatkan duit kita lah. Jadi yang saya dengar masa tu, biasanya ini berlaku pada orang-orang yang masuk hospital dan dah nak discharge, dah nak keluar daripada hospital. Jadi macam saya cakap, scammer sekarang sangat up to date. Dia tahu apa pergerakan kita, dia tahu kita buat apa sekarang ni, berhemu kan, apa yang berlaku pada diri kita baru-baru ni. Jadi macam contoh insurance scammer tu, dia boleh check je melalui kita punya nombor IC. Dia tengok, oh sekarang ni orang ni berada dekat hospital KPJ dan dia akan discharge dalam beberapa hari lagi. Ngam-ngam time dekat-dekat nak discharge tu, time tu lah dia orang akan call. Dia akan call, dia tipu macam ni lah. Dia kata, Encik punya insurans dah habis, dah habis gunakan duit tu kan. Jadi kalau orang tu betul-betul sebelum ni dah claim banyak kali, dia akan terpercaya kan. Lantas dia terus back in duit untuk dia punya insurans lah kononnya. Sebab kalau tak, dia tak boleh discharge, betul tak kan. Jadi itulah antara yang berlaku sekarang ni, yang terkini. Sebab masalahnya bila kita punya nombor IC kita ni, kita pergi mana-mana sekarang semua kena gunakan IC dah kan, betul tak? Jadi benda tu macam ada kebocoran maklumat kat situ kan. Dia bahaya kat situ. Jadi macam contoh kalau orang tu masuk hospital KPJ ke, scammer check tengok, okey orang ni ada kat KPJ, dia akan discharge tak lama lagi. Time tu dia attack lah. Jadi bab tu yang saya cakap, dia memang relate dengan apa yang berlaku dengan kita sekarang ni. Jadi untuk saya adalah pegawai AMLA. Okey, jadi masa saya terima panggilan daripada pegawai AMLA tu pada tarikh, tak silap saya pada tarikh 5 hari bulan ke 4 hari bulan macam tu lah, pada hari Khamis masa tu. Khamis bulan 9. Jadi masa tu saya pun tengah driving. Ini salah satu masalah dia. Kalau kita tengah driving, kita dapat panggilan, memang biasanya kita tak berapa fokus lah, betul tak? Sebab kita tengah driving kan. Dan saya pula nak bagi tahu siap-siap sebab ada orang akan kata, oh tak payah angkat lah kalau nombor tak dikenali ke apa. Okey, saya sebenarnya baru berhenti kerja pada bulan 9 hari tu. Saya hantar surat resign. Dan saya sebenarnya memang dah dapat kerja baru dah, tapi saya sengaja masih buka untuk interview lah. Kita nak tengok kalau ada orang boleh offer lebih tinggi ke apa, mungkin kita akan pergi ke syarikat yang offer lebih tinggi lah kan. Jadi saya punya phone memang on lah kan. Biasanya saya sebelum tu pun kalau orang nombor tak dikenali call ke apa, saya reject je kan, ataupun tak layan selalunya kan. Tapi yang itu pasal kita tengah expecting interview invitation kan, panggilan untuk interview kerja. Jadi sebab itulah saya angkat call masa tu. Kebetulan saya pun tengah driving. Ya betul, mungkin ada orang akan kata, lain kali driving tak payahlah angkat call kan. Tapi kita loudspeaker, memang saya loudspeaker. So saya angkat apa ni call ni kan. Saya ingat orang nak interview kerja ke apa, saya angkat lah. Angkat pasang loudspeaker. Lepas tu dia cakap apa, hello encik, saya daripada, saya pegawai AMLA. Masa tu pun saya tak aware. Ini salah satu masalah saya ni, sebab saya kadang-kadang tak up to date dengan apa yang berlaku di sekeliling kan. Sebab saya terlalu sibuk sangat dengan aktiviti-aktiviti saya semua. Jadi saya selalunya kurang membaca apa benda yang berlaku kadang-kadang kan. Sebenarnya memang tengah kecoh pasal scam AMLA ni daripada lewat tahun lepas lagi benda ni dah berlaku kan. Dia ada keluar kat Facebook lah, orang update lah, orang terkena surat khabar lah dekat artikel-artikel berhemu kan. Tapi pasal saya ni bukan orang yang jenis macam up to date sangat, jadi saya pun tak tahu AMLA tu apa. Masa dia call saya, dia cakap saya daripada AMLA apa semua, saya ingat M-Bank. Okay, jadi kenapa yang saya kata boleh relate? Sebab kenapa yang relate tu, pasal masa awal tahun ni sebenarnya saya memang banyak hantar saya punya IC untuk mohon untuk dapatkan personal loan. Jadi cerita dia macam ni. Masa orang menyamar pegawai AMLA ni call saya, dia kata, encik, nombor IC encik ni ada orang gunakan untuk apa, buat account bank untuk buat apa nama duit tu, money laundering. Kalau English cakap, tapi Melayu cakap apa Melayu cakap apa, pengubahan wang haram. Saya masa dengar, pengubahan wang haram, dia kata, encik ada tak terlepas IC encik baru-baru ni sebelum ni kan. Jadi ada orang gunakan IC encik untuk buat satu account bank scam di Maybank kan. Lepas tu saya dah macam saya terus relate dengan benda yang berlaku pada saya kan. Ingat tadi saya cakap masa awal tahun 2025 ni memang saya banyak keluarkan apa saya punya IC, dan itu adalah satu benda yang saya ralat lah. Sebab yelah, kita nak apply untuk personal loan dengan ejen tau, bukan dengan bank. Dengan bank saya dah try tapi semua gagal.
dia orang boleh bagi dalam amount yang saya tak nak lah. Saya nak try lebih kan. Jadi saya bagilah ke agensi-agensi kan. Jadi pada masa bulan 1, bulan 2 hari tu memang banyak gila agensi call lah kan. Sebab dia orang tahu orang ni tengah mencari personal loan kan. Jadi dia blast banyak. Dia offer untuk dapatkan personal loan melalui agensi lah. Jadi apa yang agensi buat mungkin ada yang tahulah. Biasa dia orang akan ambil commission sikit lah apa semua kan. Dan dia orang akan dapatkan kita personal loan lah macam mana pun kan. So masa awal tahun hari tu saya memang banyak buat benda tu. Saya banyak keluarkan saya punya IC apa semua. Dan saya ralat kat situ sebab ini adalah antara langkah-langkah keselamatan lah. Bila kita keluarkan IC, photostat, IC tu kita mesti pangkah, betul tak kan? Apa untuk kegunaan sekian-sekian, kita kena tulis macam tu. Jadi disebabkan saya keluarkan terlalu banyak sangat saya punya IC photostat ni, saya sendiri pun rasa memang ada yang terlepas tanpa saya tulis pangkah tu. Jadi bila scammer ni cakap saya pasal tu, saya terus delete dengan benda ni lah kan. Sebab cerita dia, ada salah satu agensi ni masa tu memang dia dah nak lock dengan saya lah kan. Dia kata okey, kita boleh try dapatkan personal loan untuk Encik, sebab amount yang saya minta ni 100,000. Saya nak cuba dapatkan 100,000 kan. So jadi agensi ni apa yang dia buat dengan bank CIMB, mungkin dia try dapatkan dalam 30,000. Daripada bank RHB dia akan try dapatkan dalam 40,000. Daripada bank Maybank dia akan try dapatkan 20,000. Jadi dia plan nak gabungkan ketiga-tiga bank ni untuk dapatkan saya 100,000 lah, lebih kurang macam tu lah. Jadi nanti bila time pembayaran saya kena bayar kat tiga-tiga bank ni lah. Jadi itulah apa yang biasa agensi ni buat kan. Tapi untuk membolehkan saya untuk dapat loan dengan jumlah yang tinggi, apa yang saya harus buat adalah kena bayar hutang-hutang saya lah. Sebab bank punya skor ni dia akan tengok, oh kalau orang ni banyak sangat hutang apa semua, dia susah sikit nak release amount yang besar. Jadi itulah cerita dia kan. Jadi salah satu agensi ni office dia orang kat Mawasa Maju. Jadi masa tu dia cakap, Encik punya credit card punya hutang ni banyak kan. Dengan kereta lagi apa semua. Jadi untuk dapatkan loan Encik ni agak susah. Amount yang Encik nak ni lah. Jadi kalau kita nak settlekan ni, kita kena bayar credit card Encik lah, dia kata kan. Lepas tu saya cakap okey lah, bayar je lah. Lepas tu dia kata, oh tapi kalau nak membolehkan bayar tu Encik kena berikan pada kita credit card Encik. Sebab kita takut nanti bila kita bayar kredit kad Encik tu, Encik pakai pula kredit kad tu kan. Lepas tu saya cakap, buat apa saya nak pakai? Dah kata awak nak bayar. Dan lepas tu saya akan dapat duit personal loan saya. Buat apa saya nak pakai lagi? Dia cakap, oh ini adalah polisi kita kan, protokol kita. Okey, jadi sebab saya nak try juga, jadi pada masa tu saya pun block saya punya kredit kad siap-siap. Sebab ini langkah keselamatan. Kita sebagai manusia mesti kita rasa macam, apa dia ni nak ambil kredit kad aku ni, mesti kita rasa waspada kan. Jadi masa tu saya block kredit kad saya pun bagilah kat orang tu, pergi jumpa dia kat Mawasa Maju kan. Lepas tu bila saya dah balik, dia tiba-tiba minta saya punya PIN number. Dia cakap, nak buat apa pula nak minta PIN number ni kan. Lepas tu dia kata, oh sebab kita nak try gunakan kredit kad Encik, adakah dia boleh digunakan atau tidak. Lepas tu saya cakap lah, kan awak dah ambil kredit kad saya nak pakai buat apa pun. Peganglah dulu, bayar hutang saya tu. Lepas tu dapatkan personal loan saya. Saya nak balik kredit kad saya. Lepas tu dia kata, oh tak boleh lah macam tu Encik. Kita perlu pengesahan yang kredit kad Encik ni boleh digunakan atau tidak. Saya cakap, oh sorry, kalau awak nak PIN number saya takkan bagi. Dan sebenarnya saya dah block kad tu. Lepas tu terus dia macam marah lah. Kenapa Encik nak block? Kita nak bayar kredit kad Encik. Okey lah macam ni lah, saya nak balik saya punya kad tu. Kita tak payah buat lah. Jadi saya cakap macam tu pada agensi tersebut. Jadi pada hari esoknya saya pergi jumpa agensi tu. Saya ambil balik kad saya, muka dia memang marah lah kan. Dia jumpa saya, pas kad, lepas tu dia masuk dan kata boom belah. Jadi bila scammer yang menyamar pegawai AMLA ni cakap ada orang gunakan identiti saya terus delete pada orang tu. Boleh nampak tak kenapa yang boleh delete? Sebab ada orang cakap, macam mana Daeng ni yang bijak boleh kena tipu, kena scam juga kan. Saya tak bijak kan. Saya seperti orang-orang lain juga. Kita semua manusia kan, kita ada kelemahan masing-masing. Jadi macam saya cakap, scammer ni dia kadang-kadang up to date. Dia tahu apa yang berlaku pada kita. Jadi bila kita dengar masalah, benda yang dia cerita pada kita, kita boleh relate. Jadi selantas kita pun terpercaya. Jadi itulah apa yang berlaku dengan saya kan. Jadi masa dia cakap pasal dia pegawai AMLA, saya terus relate dengan orang tu lah kan. Tambahan lagi, saya pun tak tahu AMLA tu apa kan. Masa mula call kan, saya dengar-dengar ingat M-Bank. Kredit kad saya yang saya beri pada agensi tersebut adalah kredit kad daripada M-Bank. Jadi sebab tu saya terus delete kat situ lah, faham tak? Jadi bila macam tu, orang tu kata, okey lah Encik, sekarang ni masalahnya Encik dah masuk kes polis dah ni apa semua kan. Sebab apa duit pengubahan wang haram yang Encik dah
yang orang dah buat di atas nama Encik tu memang jumlah dia besar. Dia cakap yang tu kan. Lepas tu okey lah. Lepas tu saya pun terpaksa lah berhenti kereta ke tepi kan. Dan dia terus sambungkan panggilan saya kepada orang yang menyamar jadi polis pula kan. Jadi polis ni dia gelarkan diri dia sebagai Sarjan Khairuddin. Tak tahulah nama betul ke apa kan. Sebab dia orang ni pun scammer kan. Semuanya penipu. Jadi benda yang cakap daripada mulut dia orang pun tak ada benda yang betul. Nama pun tatah dia main petik je. Nama dia tak tahu siapa apa semua dia orang ni. Tapi dia menggunakan logat Melayu ala-ala Melayu Perak macam tu kan. Saya hampalah ni bila saya dengar benda-benda ni kan. Macam kenapalah orang Melayu kita yang buat benda macam ni kan. Tak tahulah kenapa kan. Jadi kita berbalik-balik pada kisah ni. Bila saya dah disambungkan pada Sarjan Khairuddin ni, dia pun ceritalah pada saya apa benda yang telah disabitkan pada nama saya dia lah. Dia kata ada orang gunakan saya punya identiti untuk buat akaun bank palsu, akaun bank current account lah, gedebuk-gedebak apa semua kan. Jadi saya pun terpercaya lah. Sebab kenapa? Saya relate pada hal saya yang bagi kredit card masa bulan 2 hari tu. Kan. Jadi masa dia cakap pada saya pun, masa orang yang menyamar jadi Sarjan Khairuddin ni cerita dengan saya amla ni pun, saya masih tak tahu apa benda tu amla. Jadi dia terus cakap pada saya, okey Encik kena rahsiakan benda ni sebab kita takut nanti, kita tak tahu kalau Encik tercerita pada orang-orang di luar ke, macam contoh Encik pergi ke balai polis untuk report kejadian ni ke, mungkin dekat balai polis tu ada orang yang ada terlibat dengan orang yang sindiket pengubahan wang haram ni ke, dia akan dapat tahu yang Encik dah tahu kes ni. Lepas tu dia akan cuba kantoikan ke, dia akan cuba hapuskan semua bahan-bahan maklumat lah, segalanya lah kan. Jadi itulah apa yang biasanya scammer buat. Dia akan cakap benda-benda macam suruh kita rahsiakan kan. Jadi itulah antara dia. Jadi pada masa tu hari Khamis, lepas tu dia minta saya sentiasa berhubung dengan dia lah. Jadi cerita dia yang saya kena buat money transfer ni adalah pada 9 hari bulan 9 lah. Tak silap saya pada hari Isnin atau Selasa macam tu lah. Tengok balik kat kalender lah. Tapi yang saya ingat, kejadian yang memula saya terima panggilan adalah hari Khamis. Dan benda ni ambil masa dalam 3-4 hari lah. Dia bukan ni serta-merta saya terima call, lepas tu tiba-tiba duit saya terus hilang. Tak, bukan macam tu. Dia ambil masa juga. Cuma yang saya hairan, sepanjang tempoh saya berurusan dengan dia orang ni, saya macam terlupa nak buat banyak benda kan. Selalunya saya ni orang yang jenis suka mengkaji tau. Macam bila saya dapat info baru, saya akan trust Google. Saya cari kat Google ataupun tanya kat ChatGPT kan. Tapi saya tak buat benda-benda tu. Saya pun jadi pelik, kenapa aku tak buat benda-benda macam ni kan. Bila dah dengar maklumat macam tu, saya tak buat. Itu saya pelik. Dia jadi macam otak saya dah ditutup tau. Dah macam dibekukan kan. Mungkin sebab masa tu kita fikir, alamak, nama aku ni ada orang gunakan untuk buat benda-benda macam ni semua. Kita serta-merta terpercaya dan terus mungkin tak boleh nak fikir secara waras. Jadi itu apa yang berlaku pada saya lah. Ada satu lagi sebenarnya benda yang patut saya buat adalah, sebab scammer ni kata orang tu gunakan identiti saya untuk buat current account Maybank. Mudah aja sebenarnya, saya boleh je pergi ke Maybank, check betul ke ada orang buat nama account, current account menggunakan nama saya dekat Maybank. Tapi benda tu pun saya tak buat. Jadi itulah antara benda yang saya sampai hari ni masih pelik. Kenapa saya tak buat benda tu? Check Google, check GPT, tanya kat kawan-kawan ataupun orang-orang di sekeliling tu memang terkecuali lah. Pasal orang tu dah suruh kita rahsia, jadi kita pun serta-merta dah ditutup minda untuk buat benda-benda macam tu. Tapi yang lagi satu ni adalah check dekat Maybank, betul ke nama saya ada orang guna untuk buat current account. Pun saya tak buat. Sampai sekarang saya pun masih pelik, kenapa saya tak buat benda-benda ni. Dia macam jadi, dia tak serta-merta sebab benda ni 3-4 hari. Tapi dalam tempoh tersebut saya jadi macam orang bodoh. Saya jadi macam tak boleh fikir. Tak boleh fikir secara waras. Jadi cerita dia macam ni masa hari tu, dalam jam 11 pagi 9 hari bulan 9 2025, tarikh keramat tu. Tarikh dah cantik dah 99, tapi itulah tarikh di mana duit saya telah disapu. Jumlah dia sebenarnya tak adalah banyak sangat untuk setengah orang, tapi bagi saya jumlah tu besar. Dan jumlah dia bila saya katakan 90% daripada simpanan saya, sebab saya ni sebenarnya simpanan saya tak adalah banyak sangat, tapi saya kerja keras untuk dapatkan duit sebanyak itu.
Yang di dalam bank saya pada masa itu adalah RM12,700. Jadi bila saya katakan 90%, sebab scammer tu tanya saya berapa yang duit saya ada dalam akaun saya. Saya cakap 12,700, lebih kurang lah. Lepas tu dia cakap saya, okey, encik transfer kepada akaun kita ni, di mana dia ni bertindak sebagai juru audit yang dilantik untuk cek pengubahan wang haram. Dia kata ini bukan akaun apa government ke apa, tapi akaun individual. Pasal kenapa dia gunakan akaun individual? Sebab apa, kononnya tak nak nampak macam benda ni sedang disiasat lah. Lebih kurang macam tu lah. Dia orang pandai putar belit lah kan, senang cakap. Sebab semua benda yang dia orang buat ni semua ada skrip sebenarnya kan. Jadi masa tu saya pun terpercaya, dah jadi macam orang bodoh kan. Jadi sewaktu saya nak pergi masukkan duit tu, dia berada di dalam talian dengan saya pasang loudspeaker sewaktu memandu. Dia pun nak pastikan di sekeliling saya tak ada apa benda-benda lain yang gangguan apa, supaya dia tak boleh, orang kata, blow the cover lah kan. Dia tak kantoi lah. Jadi sampai ke Maybank PJ State masa tu, PJ Old Town, tempat saya sendiri kan. Saya pun terus masukkan jumlah. Dia kata, encik transfer kepada akaun ni RM10,000. Sebab kita nak cek duit encik ni adakah betul-betul duit daripada sumber yang betul, dan bukan daripada duit apa sumber pengubahan wang haram lah, di mana diorang akan cek dekat note kertas tu, nak tengok ada nombor siri sekian kan. Benda tu pun satu lagi yang ralat. Sepatutnya nombor siri tu bila dah masuk dekat akaun bank, tak semestinya nombor siri akan sama macam orang bank in. Sebab sekarang ni banyak berlaku online. Betul tak? Jadi kat situ pun saya dah jadi macam, apa sal saya boleh terpercaya benda ni kan. Tapi itulah, memang sewaktu tempoh tu saya jadi macam orang bodoh. Ada orang kata dia ni macam ada baca-baca. Sewaktu saya on the phone tu memang dia orang ada jumpy lah, lebih kurang macam tu lah. Buatkan kita jadi macam bodoh dan tak boleh berfikir secara waras. Jadi selepas saya transfer je duit tu dekat mesin, saya gunakan cash deposit machine dan bukan IBG yang saya buat masa tu. Saya dah hampir nak tekan IBG sebenarnya. Lepas tu apa, scammer tu kata, jangan IBG encik, buat direct transfer. Sebab kalau IBG dia akan ambil masa. Saya pun terus tangan pergi ke tekan direct transfer RM10,000, terus masuk ke akaun scammer tersebut. Okay, jadi itu apa yang berlaku lah. Jadi bila saya keluar je daripada bank tu, saya dah jadi macam, apa yang aku buat tadi ni kan. Saya terus masuk dalam kereta. Lepas tu duduk sekejap. Time tu saya baru tiba-tiba nak buka ChatGPT. Saya type kat situ, AMLA itu adakah mereka akan menghubungi orang kalau apa ada kes-kes scammer macam ni lah. Adakah AMLA itu wujud? Keluar kat ChatGPT kata AMLA ni adalah satu badan di dalam badan berkanun polis lah, dia kata kan. Dan mereka tak akan berhubung dengan kita lah kan. Lepas tu saya type lagi, saya tulislah kronologi apa yang berlaku semua. ChatGPT terus kata, apa yang anda kena sekarang ni adalah sebahagian daripada taktik Macau scam. Saya terus terduduk lah. Cakap, nampak tak? Bila saya keluar je daripada bank, terus tiba-tiba otak saya dah terfikir nak search ChatGPT untuk buat benda ni. Kenapa sepanjang tempoh 4 hari tu saya langsung tak terfikir nak check dekat ChatGPT? Tu yang pelik. Google sekalipun saya tak buat. Benda-benda tu semua saya tak buat. Bila saya dah masuk kereta, saya dah masukkan duit, saya masuk kereta, baru saya terfikir nak buat semua benda ni. Itu yang jadi hairan tau. Sampai hari ni saya hairan. Saya pun terus call ke Maybank. Saya call Maybank, saya cerita apa yang benda yang berlaku. Maybank punya pegawai pun terus kata, encik dah kena scam ni sebenarnya kan. Cepat encik pergi buat laporan polis sekarang dan cuba call NSPRC. Jadi saya pun serta-merta terus pergi ke balai polis untuk buat report. Maybank kata masa tu dia dah block saya punya account apa semua, tapi sebenarnya dah terlambat buat benda tu semua. Sebab apa, saya buat direct transfer, bukan IBG. Jadi duit tu memang dah masuk dekat dalam account dia orang. Memang dah gone lah. Okey, jadi kalau untuk mereka yang bertanya adakah kita boleh dapat semula duit kita yang telah di scam ini, jawapannya sebenarnya boleh, tapi keberangkalian itu sangat rendah. Bergantung juga pada macam mana jenis
kita telah di scam tu lah. Kalau macam contoh gunakan IBG, sebab IBG ni duit dia akan floating kan, sekurang-kurangnya 1 hari bekerja kan. Tambahan lagi kalau jumlah yang besar macam 10,000 tu, dia tak akan serta-merta terus masuk, dia akan ambil masa 1 hari bekerja kan. Jadi kalau memang macam tu, insya-Allah masih ada peluang untuk kita dapatkan balik duit kita lah, provided kita terus serta-merta kontak apa ni lah, pihak-pihak berkuasa ni lah. Jadi dia ada 3 pihak kalau kita kena scam bank macam ni lah kan, di mana melibatkan bank lah. Maksud saya bukan scam bank, tapi scam yang melibatkan transfer menggunakan bank. Okay, kalau yang kita direct masukkan cash ke dalam mesin, possibility tu memang tak ada langsung lah. Pasal itu kita bawa cash, kita masukkan ke dalam mesin, itu memang habis, memang tak boleh buat apa. Bank pun tak boleh tolong kalau benda macam tu. Tapi yang berlaku pada saya ni adalah saya transfer daripada ATM card saya, masukkan kepada cash deposit machine. Jadi masih kita boleh cuba untuk dapatkan lah, walaupun keberangkalian dia sangat rendah sebab saya gunakan direct transfer. Jadi sebenarnya ada 3 pihak yang kita harus berurusan lah. Pertama adalah pihak bank sendiri. Kita kena terus call bank. Jangan pergi ke branch ke apa, pasal branch ni kadang-kadang tak tahu apa, kita kena pergi call dia punya ni lah, hotline dia orang, sebab hotline akan sambungkan ke bahagian fraud, bahagian penipuan lah kan. Jadi diorang akan bantu kita dalam block kita punya akaun tersebut kan. Lepas tu orang kedua yang patut kita berhubung adalah NSRC. Apa tah kependekan, kepanjangan dia apa tah? Baca kat bawah lah NSRC tu apa. Okey, jadi NSRC ni adalah pihak yang guna dia untuk tolong block akaun bank penerima biasanya kan. Dan pihak ketiga adalah polis. Jadi apa yang orang selalu buat, dia orang terus pergi ke polis. Dia dah 2 ni dia orang selalu tak buat kan. Jadi bila pergi ke polis, polis ni tak ada apa-apa, dia orang ni semua bahagian jenayah kan. Dia orang adalah yang buat penangkapan kan. Kalau kita nak dapatkan duit, kita kena pergi pada 2 ni lah, bank dan juga NSRC. Jadi nak dijadikan cerita, pada hari tu memang saya serta-merta terus call ke Maybank dan saya terus pergi ke balai polis. Masa saya kena scam pukul 11 pagi saya masukkan duit tu, dan saya terus call Maybank dalam sekitar 11.20, dalam 20 minit lah lebih kurang. Lepas tu saya terus pergi ke balai polis. Tapi dalam masa sama saya call NSRC ni. Masalah NSRC ni, dia punya panggilan dia sangat sibuk. Daripada pukul 11 pagi tu sampai pukul 6 lebih, dekat-dekat pukul 7 malam, baru dia orang angkat panggilan saya. Jadi ikutkan tu memang dah terlambat lah kan. Sebab apa? NSRC ni macam saya cakap tadi, diorang ni apa yang diorang buat adalah diorang block akaun penerima. Itu kerja diorang kan. Tapi bila pukul 6 lebih baru dia angkat call, kalau nak block akaun tu dah terlambat. Sebab benda tu dah lebih kurang dekat 7 jam dah sebenarnya dah berlaku kan. So apa yang biasanya scammer-scammer ni buat, diorang biasanya bila dapat duit tu, dia akan gunakan keldai akaun. Keldai akaun ni maksud akaun akaun scammer jugalah kan. Tapi kebiasaannya daripada akaun yang diorang curi identiti, macam yang diorang tuduh saya tu, dia kata IC saya ada orang guna untuk buat akaun scammer. Sebenarnya memang diorang cerita tu benda yang diorang sendiri buat sebenarnya kan. Diorang cerita benda yang diorang sendiri buat. Jadi sebab tu diorang pakar benda ni, sebab diorang sendiri yang buat benda tu. Jadi dia tuduh saya yang buat benda tu, sebenarnya diorang yang buat benda tu. Celaka betul diorang ni kan. Jadi diorang biasanya gunakan akaun keldai akaun dia, di mana kadang-kadang dia curi IC orang, ataupun ada juga orang yang sengaja bagi dia orang punya identiti untuk buat keldai akaun sebab dia orang nak dapat duit komisen lah, duit lebih, duit tepi. So benda tu lah sebenarnya kan, yang dia orang tuduh saya jugalah. Dia kata saya mungkin bagi saya punya identiti untuk orang buat kedai akaun supaya saya boleh makan komisen lah. Dia orang tuduh saya yang buat benda tu, padahal dia orang yang buat kan. Jadi itulah cerita dia. Biasanya dia orang ni bila dah terima duit tu, macam contoh 10,000 tu saya dah bank in, biasanya scammer ni duit tu dia terus standby tau. Dia dah nampak duit tu masuk, dia cepat-cepat pecahkan duit tu. Dia akan hantar ke akaun yang lain. So penerima tu adalah akaun CIMB kan. CIMB, daripada CIMB tu dia pecahkan 10,000 tu, mungkin dia bagi 1,000 dekat orang ni, 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 kat semua dia punya geng-geng celaka dia ni lah, geng-geng lahanat dia orang ni kan. Jadi itulah apa yang berlaku. Biasanya benda tu berlaku cepat. Sebab bila time dia orang, saya masukkan duit tu, memang dia orang dah standby dah. Okey, duit dah masuk ni, puk,
dia terus pecahkan duit tu. So itu apa yang berlaku. Jadi bila NSRC ni hanya block akaun penerima CIMB tu pada jam 6.45 petang, benda dah terlambat. Sebab benda tu berlaku cepat kan. Masa dia orang terima duit tu, dia orang terus buat kerja cepat. Jadi awak block pun dah tak guna, dah terlambat kan. Duit tu memang dah tak ada. Jadi itulah apa yang berlaku. Lepas saya buat report polis, dan juga NSRC punya call ni, dan juga Maybank punya report. Esoknya Maybank hantar email pada saya lah. Dia cakap dalam masa 14 hari bekerja, andai kata kalau Maybank tak respon pada saya berkenaan hal ni, diorang akan bayar saya dalam RM5,000 ataupun amount penuh sebagai pampasan lah. Sebab kenapa dia nak bayar tu? Sebab dia macam tak berjaya untuk settlekan kes ni untuk kita. Jadi sebab dia nak diamkan mulut kita, dia bagilah duit kat kita. Jadi bila baca benda tu, kita rasa macam lega lah. Oh, dalam masa 14 hari bekerja ni mungkin aku boleh dapat balik duit aku. Tapi ni semua boleh kata keberangkalian dia sangat rendah kan? Sebab bank kalau boleh dia tak nak keluarkan duit dia kan? Sebab dalam masa 14 hari waktu bekerja tu, mungkin dia ada buat kerja dengan betul kan? Sebab pihak Maybank pun memang ada call saya selepas tu. Tak sampai 14 hari bekerja. Jadi senang cakap, surat tu terbatal lah. Sebab saya punya plan hari tu, okey, aku tak nak kacau Maybank dalam masa 14 hari bekerja ni, aku buat kerja je. Aku jual semua CD kaset aku untuk dapatkan balik duit aku. Dalam masa 14 hari bekerja ni, kalau ada kata Maybank tak contact aku balik, aku dah menang lah kan? Kira saya boleh terus pergi ke Maybank punya office untuk claim duit saya tu, bawa surat tu kan? Tapi benda tu tak berlaku kan? Tak silap dalam masa 10 hari macam tu lah, tiba-tiba Maybank terus hantar email balik pada saya. Dia kata minta maaf sebab apa tuntutan duit yang dia janjikan tu dia orang tak dapat perolehi, sebab sekarang dia orang dah dapat apa maklum balas daripada pihak CIMB. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, pihak Maybank berhubung dengan CIMB tentang apa duit tu lah kan. Sebab macam saya cakap, bila duit tu masuk ke dalam akaun CIMB, saya pada hari tu saya ada pergi CIMB juga untuk cek pasal benda ni. Tapi CIMB kata, Encik tak perlu buat apa-apa sebab benda ni berkaitan urusan pihak Maybank dengan pihak CIMB. Jadi Encik tak boleh terlibat dalam hal ni. Biar pihak Maybank yang hubungi pihak CIMB. Jadi macam tu lah. So nak ambil masa pihak CIMB untuk jawab balik soalan daripada pihak Maybank ni, ambil masa 10 hari. Dan jawapan dia memang hampir jawapan yang kita dah boleh agak sebenarnya, dah boleh duga sebenarnya. Pihak CIMB kata duit tu dah tak ada dekat dalam akaun penama tersebut lah. Obviously lah kan. Obviously lah, duit tu mestilah dah tak ada. Macam saya cakap, scammer buat kerja laju. Dia terima duit RM10,000, serta-merta dia pecahkan duit tu. Memang dah tak ada dah duit tu kan. Jadi itulah cerita dia. Jadi bila Maybank hantar email kat saya macam tu, saya dah macam okey lah, tak apalah. Nampak gaya memang dah tak boleh lah kan. Jadi untuk menjawab soalan adakah kita boleh dapat semula duit kita, kalau macam kes saya ni keberangkalian dia sangat rendah. Tapi kalau macam anda kata korang buat IBG, mungkin masih ada possibility atau peluang untuk dapat semula duit tersebut lah. Sebab macam saya katakan, IBG biasanya floating duit tu dalam masa 1 hari bekerja. Jadi kalau kita terus buat report macam contoh NSRC tu, di mana dia hanya jawab panggilan saya 6.30 petang, masih ada peluang lah pasal duit tu masih floating kan. Duit daripada Maybank saya tu masih floating kat Maybank, dia tak sampai lagi kat CIMB celaka ni kan. Jadi bila NSRC kita call tu dalam pukul 6.45 petang untuk block akaun CIMB ni, dia serta-merta terus buat lah, dia terus block lah. Duit tu masih floating kat Maybank lagi kan. Jadi esoknya Maybank cuma ambil balik duit tu, masuk balik dalam akaun saya. Jadi kat situ masih ada peluang untuk dapat. Sebab itu IBG. Kalau saya buat IBG, mungkin saya boleh dapat balik duit saya. Tapi masalahnya saya bukan buat IBG, saya buat direct transfer, instant direct transfer. Jadi kat situ keberangkalian dia sangat rendah. Okey. Jadi itulah di antaranya kronologi tentang macam mana yang berlaku kes scam terhadap diri saya lah. Dan saya nak kata macam mana, kata memang saya ralat lah apa yang berlaku ni, tapi sekurang-kurangnya ada satu pengalaman yang kita pernah lalui lah. Betul, 10,000 tu memang jumlah yang besar kan? Sebab saya ni gaji bukan besar mana kan? Dan saya punya pendapatan pun biasa-biasa je, tak adalah besar mana. Saya nak dapat 10,000 tu pun susah sebenarnya sebelum ni, merangkak-rangkak. Tapi Alhamdulillah lah,
setelah saya jual, saya main koleksi sedikit pun, saya dapatlah balik duit tu semula, amount tu. Tapi dengan nilai barang-barang saya yang telah dijual lah. Tapi tak apa, barang kita boleh cari balik. Macam mana pun kan. Jadi inilah dia sedikit kronologi tentang macam mana yang boleh berlaku pada saya. Jadi ingat, macam yang saya katakan, scammer sekarang ni sentiasa up to date. Jadi kalau boleh, apa yang kita boleh equip pada diri kita adalah sentiasa bacalah tentang maklumat-maklumat terkini, apa yang berlaku mengenai dunia scam ni semua, supaya kita boleh sentiasa berwaspada. Sebab hati-hati, diorang akan cuba dapatkan maklumat terbaru mengenai kita, di mana kita boleh relate dengan benda yang berlaku pada kita baru-baru ni, lantas terpercaya benda tu, apa yang diceritakan. Jadi itulah di antara dia. Terima kasih banyak pada anda semua yang telah menonton, dan semoga kita semua sentiasa selamat selalu. Assalamualaikum.